Ya. Rojak apa ni? Ada ke orang makan rojak macam ni? Ya, Assalamualaikum. Jadi hari ni kita nak try makan makanan kita, the second best seller, rojak sotong. Dan the best combination is cendol campur. Okay, ni cendol campur kita ya. So biasa memang ni second best seller and the best combination so far dekat Chenmark Signature. So ni kuah rojak kita tuang. Kuah rojak ni dia kena banjir baru sedap. Tu dia, kita tuang and then kita jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, this is a rojak sotong. Rojak sotong. You want ayam and nasi goreng. Okey, sekejap. Tu kita campurkan semua. Ya. Okey, dan kita makan. Bismillah. Okay, ni portion kita ni biasa. Kalau orang makan banyak, satulah kena order. Kalau orang yang makan sikit-sikit ni, order satu cukup lah kan. Dah makan ni, lepas tu korang minum cendol ni. Okay. Dan cendol kita ada kacang, kita ada jagung. Ni cendol hijau ni kita buat sendiri ya, memang lembut ya. Kita tak beli kat pasar ke mana-mana ya. Ni memang resepi turun temurun family belah suami saya lah. So memang lembut dan menyelerakan. Kuah rojak kita ni manis pedas-pedas. Sebab ada kacang tu dia akan buat kita ni aus lah bila makan. Mana kedua tu? Ni nak try mana? Ni? No. Good. Good. Good or not? Good macam mana? So siapa yang rasa craving rojak sotong, rojak mi sotong, boleh datang ke Chenmark. Okay? Jumpa lagi.